PM seru isu titah addendum ditangani secara berhemah. Tony Phua label penyokong Najib, ketegangan UMNO DAP memuncak. Isu surat sokongan, Kamil dakwa diseret persepsi politik. UMNO tegur DAP, jangan berlagak bersih. Rafizi, jika Najib garis merah, UMNO perlu tegas. Dan AGC tegas DNAA Zahid ikut undang-undang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua pihak menangani isu titah addendum melibatkan Datuk Seri Najib Razak dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Beliau menegaskan tidak wajar mana-mana pihak mengeruhkan suasana sensitif walaupun berbeza pandangan berhubung simpati terhadap Najib dan keluarganya. Anwar berkata, kerajaan Madani kekal berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang, pengasingan kuasa dan kebebasan badan kehakiman. Beliau menambah, semua pihak perlu menghormati keputusan mahkamah termasuk menggunakan saluran perundangan yang masih tersedia selepas rayuan tahanan rumah Najib ditolak. Hubungan UMNO dan DAP semakin tegang apabila Tony Phua melabelkan penyokong Najib sebagai pencinta seorang penyangak susulan keputusan mahkamah. Pengerusi jawatan kuasa disiplin DAP itu menyatakan partinya berbangga dengan peranan membawa kepada pemenjaraan bekas Perdana Menteri berkenaan. Beliau turut menyifatkan pengurangan hukuman Najib sebagai satu diskaun besar dan menegaskan keadilan wajar diraikan. Kenyataan itu mencetuskan kecaman UMNO dan PKR sementara mahkamah memutuskan titah addendum berkaitan tahanan rumah Najib adalah tidak sah dari segi undang-undang. Setiausaha Politik Menteri Keuangan Kamil Abdul Munir mendakwa dirinya menjadi mangsa permainan persepsi berhubung isu surat sokongan. Beliau berkata dakwaan itu didorong lawan politik termasuk dalam parti sendiri yang mengaitkannya dengan cubaan memintas proses. Kamil menjelaskan surat yang diajukan hanya untuk penilaian agensi tanpa sebarang sokongan atau arahan kelulusan. Beliau menegaskan kuasa meluluskan projek bukan di tangannya dan menolak dakwaan mempengaruhi keputusan penjawat awam. UMNO Selangor menuduh DAP bersikap hipokrit apabila mengulas isu pihak lain ketika parti itu sendiri berdepan penolakan rakyat. Setiausahanya, Datuk Abdul Muttalib Abdul Rahim berkata, kenyataan Yeo Bee Yin yang seolah-olah meraihkan keputusan mahkamah terhadap Najib tidak sensitif. Beliau menegaskan, tindakan sedemikian berpotensi mencetuskan perpecahan dan menjejaskan keharmonian masyarakat majmuk. Abdul Muttalib mengingatkan DAP agar tidak berlagak bersih kerana parti itu juga mempunyai pemimpin tertinggi yang terpalit isu rasuah. Datuk Seri Rafizi Ramli berkata, UMNO perlu menetapkan pendirian berprinsip jika isu pengampunan Najib benar-benar dianggap satu garis merah. Bekas timbalan Presiden PKR itu menegaskan ugutan politik tanpa tindakan hanya akan melemahkan kredibiliti parti. Beliau berkata, jika garis merah dilanggar, UMNO sepatutnya membuat keputusan jelas termasuk meletakkan jawatan atau menarik diri daripada kerajaan. Rafizi menambah keyakinan rakyat hanya terpelihara jika semua pihak menghormati proses undang-undang dan kebebasan kehakiman. Jabatan Peguam Negara mengesahkan permohonan semakan kehakiman difailkan berhubung keputusan DNAA terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. AGC memaklumkan permohonan itu membangkitkan isu keyakinan awam serta kemajuan siasatan ketika DNAA dipohon. Jabatan itu menegaskan keputusan memohon DNAA dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan keadaan semasa yang memerlukan siasatan lanjut. AGC berkata pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada mahkamah dan tidak mengulas lanjut kerana perkara kini dalam pertimbangan kehakiman.